jangan keluar. Kan sekarang kereta dah rosak. Macam mana Ryan boleh ambil kereta tu? Bagi location sekarang. Ryan dah lah baru nak sembuh. Ibu jangan risau. Ryan dah besar lah. Ryan boleh settlekan semua benda ni. Ibu, Ryan nak minta tolong satu je, Ibu. Tolong izinkan Ryan kali ni, Ibu, untuk pergi cari bunga. Kamu masih nak cari dia? Kita pun tak tahu dia masih hidup ke tak. Ryan yakin, Ibu. Bunga selalu masuk dalam mimpi Ryan. Ryan selalu fikirkan bunga. Dan Ryan akan cari dia sampai Ryan jumpa. Ada sebab ibu tak izinkan kamu cari dia. Kamu dan bunga memang tak dapat. Tak ah. Nah, sekarang kena fikir pasal kereta pula. Time-time ni lah kau nak buat. Kereta ni pun malam-malam lah kau nak buat. Mak, banyak gila sok. Aduh, mana aku nak cek bengkel malam-malam ni? Dah nak hujan. Dah cari belah sana kot. Nak ke mana tu? Hujan-hujan ni. Makcik, saya dari hujung jalan sana. Kereta saya rosak. Oh, jom. Hujan ni. Kereta saya memang kat dalam. Alamak, tak susahkan makcik ke? Taklah. Jom. Okey, terima kasih makcik. Yang sama. Anak dari mana? Nak ke mana? Saya dari bandar. Saya datang ke sini sebab saya nak cari kawan saya. Oh. Anak nama apa? Nama saya Ryan. Nama makcik? Makcik orang kampung panggil Tok Ma. Makcik memang tinggal seorang ke kat sini? Dah, makcik tinggal seorang lah. Dulu, makcik ada seorang peneman. Anak perempuan, anak angkat. Makcik anggap macam anak sendiri. Tapi? Tak apalah Ryan, masuk berehat dulu dalam ni. Nanti ada apa-apa panggil makcik. Okey, baik makcik. Okey. Oh, lawa gila bilik ni. Tapi macam bilik perempuan pun ada. Dengan lilin dah menyala. Tak baik. Kita yang dapat rehat. Bunga. Kat mana lah kau sekarang kan? Weh! Kau siapa? Macam mana kau boleh masuk kat sini? Ni memang tempat saya. Awak tu yang masuk tempat orang. Ini anak Tok Ma ke? Tadi aku masuk tak ada pun kat sini. Tak apa kau macam tu. Aku keluar dulu lah. Tak elok pula orang tengok kita berdua macam ni. Jap. Sebenarnya awak tengah cari bunga kan? Bunga? Macam mana kau boleh tahu pasal bunga? Bunga? Ni bunga kan? So, memang betul lah yang selama ni yang Ryan nampak tu memang bunga? Ya. Ryan dah jumpa bunga. Akhirnya tahu tak berapa lama Ryan nak cari bunga. Tapi, bunga pergi mana selama ni? Cuba jelaskan dekat Ryan. Sebenarnya, lepas ayah dah tak ada, Tok Ma yang jaga bunga. Tapi, lepas kejadian tu... Tok Ma? Orang tua tu? Ryan tahu, Tok Ma tu yang mesti yang bunuh bunga kan? Tak. Tak yang Tok menipu Ma lah. tak salah. Ryan nak cari dia sekarang. Tak, Ryan. Makcik! Makcik! Ya, Ryan? Makcik jangan tunjuk baiklah. Anak angkat yang makcik masukkan tadi tu, bunga kan? Mana Ryan tahu? Bunga ada dalam bilik tu, dah cerita semua benda dekat Ryan. Ryan dah agak dari awal lagi.
Makcik ni motor tak guna. Makcik nak pergi mana ni? Apa lagi yang Tok Mak nak sembunyikan daripada saya? Ha? Saya nak cacak lah. Saya dah tahu semua benda. Oh, betul lah apa yang makcik dengar tentang kamu, Ryan. Kamu dah tak ingat apa-apa ya? Bunga selalu sebut nama kamu. Mungkin takdir yang bawa kamu ke sini. Ah, apa yang makcik nak cakap sebenarnya? Ryan, tengok ni. Sama tak dengan kamu? Tadi Bunga pakai ni. Macam mana boleh ada kat makcik? Dengar makcik bagi tahu. Pada malam tu, Bunga nak pergi mana tu? Bunga nak keluar dari sini. Bunga nak balik bandar. Bunga pun dah tak tahan dah hidup macam ni. Bunga pun nak duduk rumah macam orang lain. Bunga dah tak tahan dah hidup terkokok macam ni. Sabar, jangan duduk kat sini macam kat dalam sakar tahu tak? Kalau bukan sebab bapa tak ada, Bunga pun tak teringin tau nak hidup kat sini. Oh, Bunga dah pandai melawan lah ni ya. Aku jaga hang dari kecil, tak biasa pukul, tak biasa marah. Kalau aku tak jaga hang, dah lah. Bunga! Bunga! Bunga, tunggu Bunga! Udahlah, dia nak balik ni. Janganlah jadi apa-apa pada Bunga. Mungkin silap makcik juga. Ada orang terseksa kerana kurang kasih sayang. Ada orang terseksa kerana terlebih kasih sayang. Tak, Cik. Ini semua salah saya. Bunga pergi ke bandar untuk mencari saya kan? Ryan, kau betul-betul hilang ingatan ke? Masuk makcik. Pada malam tu, Bunga kan bersama kamu. Dah. Jom. Cantik kan tempat ni? Bunga-bunga. Ya, Sebenarnya malam tadi Ryan ada terfikir something. apa tu? Yalah, kita kan dah kawan lama. Tapi Ryan tak pernah bagi apa-apa pun kat Bunga. Jadi hari ni Ryan ada something special untuk Bunga. Ready Ready. Tahu tak ni apa? Keroncong. Ya, ni keroncong. Tapi bukan keroncong biasa tau. Ini nenek Ryan yang bagi. Jadi satu ada dekat Bunga, satu ada dekat Ryan. Jadi kan kita matching-matching macam tu. Cantiknya. Bunga, duduk jap. Wow. Kenapa? Dia nak beritahu sesuatu kat Bunga. Okey. Jom kita keluar daripada kampung ni, kita pergi ke bandar nak? Cuba bayangkan kehidupan kita kat bandar tu. Kita bebas dari semua orang, tak siapa boleh kacau kita. Bunga tak suka ke macam tu? Apa dah yang mengarut ni? Saya tak mengarut lah. Kalau kita kat sana, kan, kita tak adalah kena macam kat kampung ni. Tapi kita nak pergi mana and kita nak naik apa? Kita semua Bunga jangan risau. Semua Ryan akan fikir kita nak naik apa, kita nak pergi mana. Yang Ryan nak, Bunga percaya dekat Ryan dan ikut Ryan. Tapi Bunga takutlah. Ryan janji dengan hidup Ryan, Ryan akan menjaga Bunga sampai bila-bila. Okay? Janji. Janji.
Woi, korang buat apa kat sini? Ryan, Bunga. Bunga, Ryan dah tahu segalanya, Bunga. Ini masalah, Ryan. Tolonglah. Maafkan Ryan. Bunga tak pernah salahkan Ryan. Bunga yang nak sangat balik bandar. Siapakan Bunga lupa pasal semua benda. Tolonglah, maafkan Ryan. Tapi kan Ryan dah dekat sini. Kita dah boleh bina semua balik sama-sama. Okay? Tak boleh Ryan. Bunga kena pergi. Percaya yang kita akan kekal selamanya. Tapi macam mana? Kalau Ryan selalu ingat Bunga, Bunga tak akan hilang. Bunga akan jadi kenangan yang sentiasa Ryan kenang. Ryan jangan lupa Bunga tau. Janji. Jika sebuah perpisahan terjadi, mungkin ada rasa cinta yang tersisa. Namun, adakah rasa cinta kekal abadi? Jika rasa cinta itu selalu diingati, mungkin ia berubah menjadi sebuah kenangan yang terindah. Maka terwujudlah kenangan yang abadi. Ryan, siapa sampai dulu dia menang. Lambatlah Ryan. Cepatlah. Persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.